Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni aku nak kecam sikit. Bukan kecam sikit, nak kecam banyak IPD Klang Utara punya OSPD kan. Tapi bukan kecam kot, kan. OSPD Klang Utara tu, mana nak cari OSPD macam tu? Aku pun surprise malam tau. Semalam aku dapat face to face dengan dia lah. Ada bincang sikit benda lah, kan. Tak padan dengan kaki sakit tu. Dah lah kaki sakit, lepas tu dia nak bercakap, dia berdiri, tak reti duduk. Yelah, tempat dia nak bercakap tu kan, table tu kan tinggi. Jadi aku kata, orang tua ni tak padan dengan kaki sakit pun datang kerja ke? Dia tak reti pergi ambil MC ke apa? Tak ada timbalan ke apa? Dulu aku ingat bila tukar je OSPD India lah kan, aku macam tak berapa nak pergilah. Pasal aku fikir alah, bukan Melayu lah. Tapi ni India OSPD ni, ni betul-betul India kampung punya, kau tahu tak? Dia macam India ada campur Melayu banyak punya. Apa pun terbaik lah bos. Kaki berdiri sampai tolak ke tepi punya tahan sakit, dia boleh berdiri dekat setengah jam, 40 minit berdiri bercakap. Aduh, aku cakap macam ni punya OSPD kesian tu. Aku ingat dia duduk kat meja pun kaki dia luruskan kat bawah meja tu pelan-pelan. Tapi terbaik lah. First time aku jumpa OSPD yang bukan Melayu macam ni punya style. Kita tengok sikap tanggungjawab dia, ambil berat dia. Alamak, aku kata kalau orang lain lah memang tak layan dia. Pasal apa? Masyarakat kita pun pelik-pelik ni, duk keluar masuk jumpa dia ni, kan. Monyet masuk rumah pun tanya kat polis, report kat polis. Ban tebing laut pecah pun tanya kat polis, apa polis buat, apa tindakan polis. Jalan raya tak ada lampu pun tanya kat polis. Aku cakap la ilaha illallah, ni soalan-soalan ni semua tak ada kena-mengena dengan polis. Tapi OSPD ni dia boleh jawab tu. Soalan yang tak ada kena-mengena dengan dia. Ban pecah, Jabatan Saliran punya kerja. Jalan raya rosak, berlubang, bocor, pecah apa semua, ini JKR punya kerja, Majlis PBT punya kerja. Tapi dia boleh on behalf tolong jawab, tolong bagi cadangan apa semua. Aku kata gila ini OSPD. Dia kerja bukan untuk ujung bulan cucuk gaji je tau. Ini jenis OSPD kerja untuk berjasa tau. Orang bekerja untuk cari rezeki, dia bekerja untuk cari jasa, untuk buat jasa. Betul-betul patriotik demi negara lah tu, kan. Apa pun terbaik OSPD Klang Utara ni, kan. First time aku tengok OSPD macam ni tu. Dia dengan public tak sombong lah orang kata, kan. Dia tak malu pun. Dia jenis open lah. Dia mengaku dia adalah asal daripada estate. Saya India, berasal daripada estate lah. Bapak saya estate. Aku cakap ini orang betul-betul low profile punya. Nampak? Kadang-kadang kita ni just judge awal tau. Kita tengok dia macam jauh. Ini OSPD India ni tak boleh pakai. Kita punya tengok. Kita tak pernah pergi duduk pun dengan dia, bercakap, bersembang, dengar cerita dia, tak pernah pun. Tak pernah cuba kenal dia pun. Tapi kita dah judge dia awal-awal. Jadi cuma nasihat aku kepada masyarakat, korang janganlah pelik-pelik dengan polis ni, ya. Korang kena tahu apa beza benda yang boleh di bawah kuasa polis dan bukan di bawah kuasa polis. Faham tak? Kan tidak penat saja korang tu datang balai, jumpa pegawai, jumpa OSPD, bawa isu yang tak ada kena-mengena dengan polis. Dia berkaitan dengan agensi lain. Tapi OSPD ni pun dia jawab juga, kan. Aku cuma dah malas tengok dia semalam pasal dia berdiri pun dah tak apa-apa betul dah. Berdiri pun terpaksa julur kaki sebelah. Sakit lah tu, duk menahan sakit. Macam mana dia nak fokus untuk nak bagi penjelasan?
Tapi aku fikir balik gila ini orang sakit pun datang kerja. Aku ingat OSPD lain kalau alamak. Bersin 3 kali je dah tak datang kerja dah MC Aku ingat lah. Apa pun terbaik Mr. Rao. Sini tak ada cerita kawan-kawan kalau saya buat salah nak tangkap saja. Saya macam tu saja sangat sama polis. Nak tangkap je. Tapi saya memang respect lah macam ni punya OSPD. Kan? So kepada masyarakat, sebelum pergi rujuk kepada PDRM, cek dulu perkara tu ada kaitan dengan polis atau tidak. Bukan semua benda apa-apa saja pergi refer kat polis. Beruk monyet banyak kat atas bumbung rumah pun rujuk pada polis, tanya polis apa tindakan polis. Tu bukan kerja polis. Ban pecah tanya kat polis apa tindakan polis ambil. Pasal apa? Banyak masyarakat dia fikir bila sentuh bab keselamatan je polis. Bukan. Kalau jalan rosak pergi jumpa JKR. Kalau ban pecah, Jabatan Saliran ataupun agensi yang berkenaan lah. Bukan polis. Okey? Longkang tersumbat besok pun jumpa polis juga. Mampus. Sebab apa? Dia heret satu isu. Contohnya longkang tersumbat. Ni kalau tersumbat nanti jadi banjir. Banjir nanti budak jatuh longkang mati. So bila mati ni kes polis. Dia heret pergi sampai macam tu. So dia nampak polis lah. Mampus kalau macam ni. Lori muatan lebih. Tu bukan polis punya kerja. Tu JPJ. So hidup berakal, mati jangan berantu. Apa pun Kelang Utara terbaiklah. Walaupun korang tu IPD ni dia banyak buat masalah dengan aku. Tapi tak apalah. Itu orang-orang dulu. Mungkin orang-orang dulu lah yang buat perangai tu kan. Orang sekarang tak ada dah kot. Yang baru-baru aku tengok. Yang lama-lama tu semua dah tak ada dah aku tengok. Yang melingkup kena buang kerja pun ada aku dengar kata. Yang posting ramai lah. So apa pun hidup berakal. Mati jangan berantu. Belum mati jangan bodoh macam hantu. Sekian. Wassalam.